Yang dinanti sudah pun siap. Cuma muka pakcik ni, pakcik terlebih tacap lah. Sebab apa pun, semua dah pun siap sepenuhnya untuk korang datang. Konsep klasik yang cukup-cukup harmonis dengan kehidupan kita, kehidupan kampung, dengan ada terumbu kapal ni, dengan tembikar dan juga typewriter serta macam-macam lagi aksesoris yang menaikkan vibe-vibe dengan lampu, dan juga kita boleh tengok kehidupan di balik jendela. Ada juga lampu pula, telefon antik dan juga box antik serta TV. Yang ini paling rare, iaitu jam dinding berbunyi ketika waktu ini. Dan itu untuk klasik. Yang ini untuk contemporary, modern. Memang sangat-sangat nice, sangat-sangat simple but nice, dengan keadaan arch yang menampakkan lagi keadaan futuristik. Jadi untuk korang semua, dibuka sangat-sangat sekarang juga. Untuk korang klik dekat depan tu Bahayu Pakcik, yang semestinya dekat depan luar ni senang untuk parking dan senang juga mesra untuk wheelchair. Orang tua pun tak payah naik-naik tangga. Memang elok sangat-sangat. Dan ini kali ketiga Sentuhan Studio Pakcik berada di PJC Sita Medan, Petaling Jaya. Untuk korang, lock date sekarang untuk anda rakamkan memori indah bersama keluarga. Jom pergi kat profile tu, klik saja. Okey.